Kita tahu dah khurafat dan haramnya main cucuk-cucuk serai dan amalan sepertinya. Kita pun dah tahu apa yang sunnah. Mestilah kita pilih yang sunnah kan? So sekarang, macam mana cara nak berinteraksi dengan terutamanya keluarga yang kita sayang, yang lebih penting untuk kita jaga hati mereka kan? Baik, agama memang suruh untuk taat kepada ibu bapa dan suami. Tapi ingat, ketaatan tak termasuk dalam perkara maksiat. Tapi, tegas, janganlah berkasar. Kita bawa secara hikmah, bukan secara menghentam. Explain baik-baik. Amalan ini khurafat. Amalan ini tak berlandaskan sunnah. Gunakan hujah daripada tokoh yang dipercayai ataupun petikan daripada pejabat mufti sebagai contohnya. Kalau dah explain tapi tetap nak buat juga, still jangan tarik balik, tegas atas prinsip. Kalau kita ni abang sulung, orang hormat, orang dengar cakap kita, gunalah pengaruh tu. Tapi kalau kita ni sejenis yang rasa aku hanyalah cacing, cakap pun orang tak dengar. Tak apalah nak buat macam mana. Yang penting kita dah cakap. Cumanya jangan libatkan diri, lahirkan yang kita tak setuju dengan perbuatan khurafat tersebut. Sekurangnya, kita dah lepas, dah tunaikan tanggungjawab kita untuk sampaikan. Cumanya, jangan cepat sangat give up cakap. Aku cakap dah, tak mau dengar, mampu happy lah. Jangan macam tu. Usaha sesungguhnya kena ada dulu. Sebab kita nak ajak keluarga kita ke syurga kan. So, teruskan dakwah walau berseorangan. Dalam masa yang sama, kalau ada adat yang tak bercanggah dengan agama, kita raikanlah. Tak salah pun kita nak ikut adat yang baik. Walaupun kadang-kadang mungkin kita rasa adat itu tak penting, ada baiknya kita turutkan untuk jaga hati orang tua kita dan juga untuk tak bagi persepsi engkau ni belajar sikit kan, semua pun tak boleh. Kita tak nak macam tu. Mungkin kita anggap benda tu kecil, tapi bila kita raikan, kita dapat jaga hati orang tua. Lunaklah dalam adat yang tak bertentangan, tegas dalam perkara yang bertentangan dengan akidah. Boleh tak? Dapat idea? Ke anda semua ada lagi cabaran-cabaran lain? Cuba komen kat bawah. Boleh? Saya akan cuba kongsi setakat yang mampu. InsyaAllah. خلاص